Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihat lah. Ada geng. Hari ni alhamdulillah ada job lagi dekat kereta Beza ni geng. Beza X. Dia suruh pasangkan dashcam. Dashcam. Agak senang jugalah pasang dashcam ni. Tak susah pun. PNP saja. Nanti saya tunjukkan lah cara-caranya, kat mana letaknya, kat mana wayarnya, nanti saya tunjukkan lah. Alright, terima kasih anda subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Beg putih ada saya sediakan di situ. Korang shopping je lah kan. Jom layan dulu. Okay geng, dashcam ni berjenama DWRK. Tak ada jenama lah geng, jenama apa ni geng. Tak tahulah owner beli berapa ringgit punya, tak pasti. Tapi dia ada 3 lah. Kamera belakang, depan dengan dalam. Depan, dalam dan belakang lah. Kalau tidak menyilapkan lah. Macam tu lah. Saya buka dulu tengok tak ada tak kamera belakang ni sekali. Ada. Kamera belakang ada. Maknanya ada 3 kamera. Dalam, depan dan belakang. Macam menarik. Okey, ni depan dan ni sebelah dalam. Yang ni depan. Macam ni lah pasang ni. Alright, saya pasang dulu. Nanti saya tunjukkan lah. Pasang senang je geng. Nanti saya tunjukkan lah kat mana tempatnya, wayarnya kat mana. Ni nak buka ni senang je geng. Nak buka dia pun senang saja geng. Tarik dia punya getahnya dia dulu. Tu dia agak keras sedikit. Tu dia. Tarik getah ni dulu, baru kita tarik yang ni geng. Dia ada klip ni. Tu dia. Tiga klip ni. Ada 3. Lepas tu kita cabut. Tu dia. Cabut saja. Wayar nanti kita jalankan sini dengan atas ni sampai ke belakang. Sampai belakang. Okey, saya buat dulu, nanti saya tunjukkan kat mana. Okey geng. Untuk wayar kameranya di belakang tu geng . Nampak yang wayar merah ni ada kat belakang tu. Selitkan saja dekat situ geng. Antara tengah-tengah plastik tu. Ni getah ni dalam ni. Lepas tu ni kat sini. Dalam ni. Ikut getah ni juga sama kat sini. Sampai dia berhenti di sini geng. Di sini. Di sini nanti kita akan pergikan dekat atas siling. Nanti wayar yang selebihnya ni kita kumpulkan saja di sini. Masukkan dalam wayar yang lebih tu. Dia kan ada lebih banyak ni. Kita gulung, masukkan je dekat sini. Dalam ni. Okey geng, saya pasang dulu. Dan saya kemas-kemaskannya dulu. Senang je geng. Mudah saja. Lalu sini. Wayar sini. Itu pun di situ. Selitkan saja di situ.
Nanti wire ni pun kita akan selitkan dekat atas shieling sini, belakang cermin tu. Okey, yang untuk wire power ni geng, masukkan dalam ni geng. Masukkan dalam ni, capai pakai jari pun boleh. Capai pakai jari boleh. Lepas tu masukkan dia di dalam sini. Buka ni, turunkan, nanti dia ada dalam tu. Terus je ke mari. Terus saja kemari nanti. Untuk dia punya powernya. Ni. Untuk power dia. Nanti kemari. Okey geng, hampir siap geng. Okey, yang ni nanti pun kita masukkan dalam shieling geng. Yang ini, wire merah ni sebenarnya kalau kita nak pasang, kita sambung terus pergi dekat wire lampu reverse. Wire lampu reverse. Nanti kalau kita pasang dekat situ, dekat skrin ni, dekat skrin dia ni nanti akan keluar gambar reverse. Macam tu. Tapi yang ni tak payah pasang lah geng. Sebab kalau yang dah ada kamera reverse ni dah tak perlu dah. Kalau yang tak ada boleh je. Cuma kalau ni nak pasang, tak ada siapa yang nak tengok dekat skrin kecil ni. Diorang biasa tengok dekat Android kan, dia punya radio yang ada skrinnya. Kalau kecil tak nampak sangat. Kalau nak pasang ni boleh je pasang dekat lampu reverse. Pasang dekat lampu reverse wire positif, wire yang ada apinya lah. Pasang kat situ. Nanti dia boleh lah keluar gambar ghostanya dekat situ. Keluar gambar reverse nya dekat situ. Lampu belakang. Right, nanti kita ni masukkan je dalam shieling. Ni kalau kita tak guna, kita gulung-gulung, masukkan dalam shieling ni sekali. Right, yang ni saya dah kemaskan, tengok. Kan tak nampak kan? Itu dia. Itu dia. Yang tu nanti baru kita simpan dan kemaskan. Nanti yang ni pun saya kemaskan juga. Alright. Okay geng, beginilah kejadiannya. Itu dia. Ni gambar kamera depan. Dah gelap lagi, tak nampak. Ini belakang. Dan yang bawah ni depan. Depan. Tu ada gambar saya goyang-goyang tu. Lepas tu yang ni pun sama juga geng. Masukkan je kat dalam sini. Masukkan je kat dalam sini. Kita gunakan ni geng. Kita gunakan ni plastik lah. Tak kira lah scraper plastik ke, bahan-bahan plastik lah. Supaya dia tak calahkan apa-apa lah. Masukkan macam tu je. Tolak senang. Alright, lepas tu kita masukkan SIM card. Setting dia sikit. Serasa dah tak payah setting kot. Masukkan je SIM card dia terus on lah. Macam tu rasanya lah. Nanti kalau tak betul, korang betulkan sendirilah. Alright, begitu saja kan. Nanti saya kemaskan ni sedikit. Ini wire ni pun saya kumpulkan kat sini. Nanti tinggal tutup je dah. Tak nampak lah. Yang ni pun nanti kita susun sikit. Susun sikit dah settle masalah. Untuk yang belakang, kamera belakang, macam tu dia. Tu dia. Dah wire pun dah hilang. Semua dah tak nampak. Begitu. Dah maghrib dah. Begitulah. Alhamdulillah settle juga. Okey geng, alhamdulillah siap. Harap owner berpuas hatilah. Cara nak pasang macam itulah yang paling senang. Alright, terima kasih yang dah menonton. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu, insyaAllah. Kita jumpa lagi next video, video apa. Assalamualaikum, bye bye.